Berjaya Food Berhad terus mencatat kerugian bagi suku ke-10 berturut-turut apabila kos operasi tinggi menekan prestasi keuangan kumpulan. Pengendali hangkaian kopi Starbucks di Malaysia itu merekodkan kerugian bersih ringgit Malaysia 14.32 juta bagi suku ketiga berakhir 31 Mac 2026 berbanding ringgit Malaysia 37.19 juta pada tempoh sama tahun lalu. Namun hasil kumpulan meningkat 4.9% kepada ringgit Malaysia 119.14 juta didorong terutamanya oleh operasi luar negara. Syarikat turut meneruskan usaha rasionalisasi dengan menutup outlet yang tidak mencatat prestasi memberangsangkan termasuk beberapa cawangan Starbucks dan Kenny Rogers Roasters.